kalau kamu nak bercakap dengan Tuhan, kamu sembahyang. Mana-mana dalam 5 ibadat yang disuruh tu, solat adalah paling banyak. Kalau macam zakat setahun sekali, kalau puasa setahun sekali, ni hak wajib lah. Begitu juga haji seumur hidup sekali. Tapi solat 5 kali sehari. Kenapa? Kerana manusia ni apabila memahami tentang makrifah Allah, cintakan Allah, orang cinta ni tuan-tuan, dia tak boleh pisahkan diri dia dengan orang yang dia cintai. Kadang-kadang kita tengok orang yang mabuk cinta, handset tu telefon je, lepas 10 minit 20 minit sekali duk main handset. Pagi tadi makan roti canai, terlupa nak bagi tahu kepada kekasih dia roti canai, minta maaf 15 kali, minta maaf lah tak ada nak bagi tahu. Lepas kahwin makan 14 kali pun senyap ya. Belum kahwin gini-gini. Sebab apa? Sebab cinta. Jadi kita ni kalau kita mengaku kita cinta kepada Allah, takkan kita tak ada hubungan. Mesti kita kena ada. Kita nak bercakap dengan Tuhan, Tuhan bercakap dengan kita. Maka kata para ulama, salat ini mahallul munajat, tempat untuk kita berbicara dengan Tuhan. Jadi bila kata mereka, kalau kamu nak bercakap dengan Tuhan, kamu sembahyang. Kalau kamu nak supaya Allah bercakap dengan kamu, kamu baca Quran. Sebab Quran tu kalam Allah. Jadi dalam sembahyang dua-dua ada.